Ini penting kalau awak nak nampak epoxy awak tu cantik lepas awak sapu pada rod ni, awak kena pastikan tak ada langsung halangan pada kok handle ni lah. Okey, contohnya macam ni, kalau ada plastik kena buang. Lepas tu kalau ada pasir yang melekat pada pemegang ni, awak kena buang. Lepas tu kalau ada daun ke tanah ke ataupun daki yang tebal warna hitam tu, kena gosok lah pakai kertas pasir. Barulah lepas awak sapu nanti dia akan lawa. Jadi sebelum kita teruskan, kita baca dulu komen abang ni. Dia kata, saya dah pernah beli, mantap bah. Okey, harga berpatutan pula tu. Okey, jadi terima kasih bang sebab dah pernah beli epoxy resin sekilo yang jackpot gila harga dia ni. Okey, macam biasa korang beli, korang akan dapat dua, satu A, satu B. Okey, yang bahagian besar tu kena isi 3 penutup, bahagian kecil kena isi 1 penutup lah macam biasa. Okey, tapi untuk satu bancuhan tu korang boleh pakai pada banyak rod lah. Sebab tu aku cakap untung. Jadi kepada yang berminat dengan epoxy ni, sementara masih ada, boleh dapatkan lah. Okey, aku dah isi link pada video ni. Selagi ada link, selagi tu korang boleh beli. Sementara masih ada lah stok dia.